Model Instagram ni kantoi curi duit, tapi daripada minta maaf, dia ceramah orang pula. Ini Gabriel. 12 Ogos 2017, Gabriel dan kawan-kawan naik kereta sewa. Di depan dia ada kotak tips untuk orang nak sedekah lebih. Kenapa driver letak situ? Suka hati dia lah, kereta dia. Sampai je lokasi. Tak ada hujan, tak ada ribut. Gabriel usah atas bawah, dia touch and go $5. Driver pun up video ni, dia buka buku. Bila sudah kantoi, dia cakap ini macam, It was $5. I paid him back. How would you feel if somebody stole $5 from you? Then I lost $5. That's life. saya simpan duit nak kahwin, tapi kereta rosak. Itu kehidupan. Saya nak kurus, tapi office order KFC. Itu kehidupan. Curi duit orang, itu bukan kehidupan. Itu... Tapi hanya selepas followers dia semakin kurang dan netizen komen bukan-bukan, baru dia sedar dia sudah buat kesilapan. Lepas tu baru dia minta maaf, bukan dekat driver tu, tapi kepada netizen.